أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Surah An-Nisa, yang bermaksud sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu menunaikan amanah dan menyerah amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikan amanah itu. Dan apabila kamu melaksanakan hukuman atau memerintah, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memerintah kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Yang dihormati saudara pengerusi, seluruh kepimpinan PAS dan kepimpinan Pakatan Rakyat yang hadir pada malam ini, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian, penduduk yang berhak mengundi di kawasan Bukit Gantang akan mengundi pada 7 hari bulan ini. Mengundi ataupun menyertai pilihan raya adalah satu amanah yang besar, kerana makna mengundi, makna pilihan raya bukan jalan raya. Jalan raya itu kerja JKR, mereka boleh buat kerja bila masa saja. Pilihan raya dalam amalan demokrasi bermakna rakyat diberi peluang dan diberi hak untuk memilih siapa yang menjadi wakil mereka, yang memimpin kawasan ini dan menjadi wakil untuk bercakap di parlimen bagi pihak rakyat di kawasan Bukit Gantang ini. Berbahas berkenaan dengan dasar kerajaan, sama ada menyokong ataupun menentang. Jika sekiranya wakil yang dipilih itu menyokong perkara yang baik, maka baiklah pengundi-pengundi yang mengundi dia. Sekiranya wakil yang dihantar itu menyokong juga perkara-perkara yang tak baik, ataupun dia mendiamkan diri terhadap keburukan yang berlaku, maka berdosa dan terimalah akibat mereka yang mengundi dan memilih calon itu. Memilih pemimpin dalam Islam adalah satu amanah yang sangat besar, amanah yang ditugaskan kepada manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini ditulis oleh ulama-ulama Islam di dalam kitab-kitab fiqh yang berkait dengan pemerintahan negara. Malangnya, kebanyakan orang Islam sudah jauh lagi dalam perkara ini, dan memalukan kita. Perkara yang berkait dengan pemilihan pemimpin ini telah diambil oleh orang-orang Barat, orang Inggeris, orang Perancis, orang Belanda dan lain-lain. Bila mereka menjajah negeri orang Islam dan mereka berdagang dengan orang Islam, mereka mengambil ilmu daripada orang Islam. Bukan saja ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu geografi, ilmu angkasa lepas, termasuklah juga ilmu pemerintahan negara yang ditulis oleh ulama-ulama Islam di dalam kitab-kitab mereka. Telah diambil oleh orang-orang Barat dan mereka modernkan demokrasi. Mereka namakan demokrasi yang mereka amal hari ini dengan demokrasi moden. Melalui pilihan raya, rakyat diberi hak untuk memilih siapa yang menjadi wakil dia, yang menjadi pemimpin dia. Dan pilihan raya ini juga adalah peluang bagi rakyat untuk menjadi hakim, menghukum kerajaan
jika sekiranya kerajaan melakukan apa-apa kesilapan. Dunia, termasuk di negara kita, termasuk mereka menonton berita dunia dalam TV yang membaca surat khabar, baru saja menyaksikan pilihan raya presiden di Amerika Syarikat. Dan kita mendengar, membaca berita bagaimana rakyat Amerika Syarikat telah menghukum Parti Republikan yang dipimpin oleh Presiden Bush, orang putih, Presiden Bush, Parti Republikan, yang duitnya banyak, mengempen pilihan raya, disokong oleh berbagai-bagai kalangan. Rakyat Amerika telah menghukum Presiden Bush dan Parti Republikan bukan sahaja kerana ekonomi Amerika yang makin jatuh, bahkan termasuk kerana Amerika terlibat dalam peperangan di Afghanistan, peperangan di Iraq, membantu Israel melakukan kekejaman, campur tangan banyak dalam dunia, menyebabkan rakyat Amerika marah dan rakyat hukum Parti Republikan dalam pilihan raya menolak calon John McCain daripada Bush dengan memilih Obama, seorang negro kulit hitam. Ini makna pilihan raya. Mereka faham makna pilihan raya. Bukan makna pilihan raya jalan raya. Bukan makna pilihan raya peluang dapat upah tanpa posta. Bukan makna pilihan raya peluang dapat upah kempen RM50, RM100, RM1000. Itu bukan makna pilihan raya. Pilihan raya adalah amanah memilih pemimpin. Di India dalam tahun 80-an, apabila surat-surat khabar area melaporkan Parti Kongres yang dipimpin oleh Indira Gandhi pada masa itu terlibat dalam rasuah, membeli senjata daripada Sweden, didedahkan oleh TV dan media di India. Di sana TV media bebas, bukan macam tempat kita, tak bebas di Kongkong. Walaupun pemberita wartawan hadir dalam majlis, hantar kepada ibu pejabat, tak ada siar semua, rakyat tak tahu. Dan negara yang mengamalkan demokrasi, rakyat mendapat maklumat semua pihak, bukan saja pihak kerajaan, termasuklah kesilapan kerajaan. Bukan saja didedahkan oleh media, didedahkan oleh pembangkang, didedahkan oleh semua pihak. Rakyat faham bila peristiwa penyelewengan senjata yang diberi Sweden oleh India dalam tahun 80-an, rakyat India menolak Parti Kongres dan memilih parti yang lain, Parti Janata. Ini juga yang berlaku di Thailand, negara jiran kita. Rakyat Thailand menolak Thaksin kerana terlibat dengan rasuah, berlaku penyelewengan. Mereka tolak Perdana Menteri mereka, tolak Parti Thaksin. Di Jepun, Menteri Ekonomi Jepun dalam keadaan mengantuk, lalu sahabat Jepun menyatakan di Abu Arab, dia kata dak kau baksa semua. Sahabat kata dak mabuk, kerana dia jaga maruah, dia letak jawatan. Di negara kita tak macam tu. Pemimpin tak ada maruah, rakyat berbodohkan.